Jadi kali ni saya sediakan untuk di bawah harga RM1,400. Poco X7 Pro 5G. Dia ada skrin bersaiz 6.67 inci jenis 1.5K Crystal Rest AMOLED dengan 120Hz. Bateri tak terlalu besar sangat, hanya 5000 mAh saja, tapi dia hadir dengan 67W fast charging. Dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra jenis 4nm. Redmi Note 15 Pro 5G. Skrin pun cantik, jenis AMOLED juga, saiz pun sama macam Poco tadi 6.67, tapi yang ini lebih tahan asap. Infinix Note 60 Pro 5G. Dia punya skrin bersaiz lebih besar berbanding dengan Poco ataupun Xiaomi tadi, iaitu 6.78 inci 120Hz jenis AMOLED. Menggunakan UFS 3.1 Snapdragon 7S Gen 4 sebagai chipset dia. Bateri dia yang saya suka iaitu 6000 mAh. Infinix GT30 Pro 5G. Skrin dia saiz 6.78 sama, tapi dia ada 144Hz. Menggunakan chipset yang lebih powerful iaitu MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4nm. Tecno Camon 40 Pro 5G. Punya skrin 6.78 inci jenis AMOLED 120Hz. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 4nm. Nothing Phone 3a Lite. OS dia clean kat sini dengan IP54 yang ada kat sini. Skrin dia bersaiz 6.77 inci jenis AMOLED 120Hz. Menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Pro dekat sini. Nubia Note 3 GT 5G. Cuma yang special kat sini dia ada trigger button tau. Kalau nak main PUBG kat sini, okay, memang orang kata terbaik lah. Bateri pun besar juga, 6000 mAh. Dia punya fast charging not bad, 65W.